Betul. Semalam ada. Spring ni mana belah sini? okey. Mati kolam. Mai warna mati kolam. Okey, semalam kita main dekat playground belakang tu. Ni malam lah, biasa petang dia baru dibuka. So hari ni kita pergi kat waterpark sebelah dia. Let's go. Kita dah ready pergi hot spring. Pagi ni mandi cecai-cecai je. Lepas tu kita pergi sini. Mandi kat kolam air panas pedas lah. Playground semalam ni kita main. Apa tu? Kakak tu apa tu? Shark. Mana Shark? Nah, ambil gambar dengan Shark. Ni ada sedialah jaket. Kita dah terbelilah yang. Okey, hot spring kiri, wet world, waterpark kanan. Okey, ni kolam air panas. Bayar waterpark ada kolam air panas sekali. Tapi yang betul-betul natural belah sana. Itu bayaran lain. Let's go. Waterpark ni pernah dibuka dulu tapi dia tutup sekejap untuk renovation. Ni baru buka balik. Tadi tiket dewasa 35, kanak-kanak berapa tadi yang lupa? Dewasa 39, kanak-kanak 35. Tapi Humairah dengan Aminah bayaran yang free sebab tinggi bawah 90. Wow. So, kita cari spot untuk letak beg dulu. Okay, jom. Sekejap. Letak beg dulu. Ya. Besar juga alhamdulillah. Sekejap. Kita mencari pot. Dah ada pondok-pondok kabana lah. Okey, kita cari kat meja sana lah. Yang kita duduk kat meja tengah tu. Belum. Meja tengah tu. Kita duduk kat meja tengah. Budak-budak main kat sini. Tempat alhamdulillah tak dah besar mana, mudah nak kawal. Kalau bawa anak kecil, ni kolam air sitik lah. Okey. Go. Okey, Madi buka slipper. Buka slipper. Yang ni para lutut je. InsyaAllah mudahlah jaga anak. Siapa yang ada infant baby tu senang. Kita duduk kat sana. Ibu bapa boleh duduk kat meja tu. Ada pondok-pondok kabana juga. Siap ada langsing. Untuk macam kalau family nak ada privacy sendirilah. Macam tu. Pendapat je lah langsing ni. Provide lah yang langsing ada yang boleh tutup. Kalau ibu-ibu menyusu, breastfeed, ada boleh sewa tempat ni. Lepas tu boleh tutup langsing kan. Pendapat lah. Sebagai ibu-ibu. Ni tempat untuk budak-budak. Okay, kita cari pot. Sana dah full. Sini. Kat sini boleh? Ada kolam mini berombak juga. Belum isu besar pun ada. Ni untuk kanak-kanak bawah 4 tahun main kat sini pun okey. Jadi sediakan life jacket. Depan tadi kita dah pakai life jacket untuk anak. So, yang bawa anak kecil tak risau lah. Yang tukang jaga pun ada. Anak-anak mandi kat sini memang selamat lah. Dia ada water pool ni, majorin. Dia akan tengok-tengokkan. Itu dia ada sediakan life jacket. Macam budak baju biru ni pakai. So, kolam dia tak dalam mana. Para lutut je. Siapa yang ada bawa anak bawah 4 tahun, boleh mandi kat sini. Selamat, insyaAllah selamat. Kolam ni pun okey. Sepanjang-panjang ni untuk adik yang jaga anak. Untuk kanak-kanak infant lah. Kanak-kanak dewasa boleh naik dekat ni. Longsor tu. Di kolam berombak pun ada kecil. So far insyaAllah lah tak penat mana lah nak jaga budak kat sini. Tak ada kecil je. Wow.
dah confident. Wah. Pergi kolam air panas. Tadi tu terlalu sejuk. Oops. Ni a bit warm. Warm. Tak panas sangat. Tak sejuk sangat. Ya Allah. Adik, kenapa? Besar juga. Kat sini air terlalu sejuk sangat sebab kita datang pagi ni pukul 10 tadi. So kita pindahlah ke kolam air panas. Dia warm sikit lah kat sini. Baru okey. Tadi melalak ni, terlalu sejuk ni. Dah duduk kolam air panas. Tapi dia tak adalah panas sangat. Mix. Warm. Kalau yang belah sana bayaran lain. Ini kolam air panas yang jadi public lah. Ada macam tempat kolam kecil. Besar juga. Tapi dia tak dalam mana lah. Selamat untuk budak. Water park. Hot spring park. Kat sini kita ada rasa macam air panas. Wow. Ni panas betul ni. Rasa kat kaki. Tapi yang tengah-tengah ni tak panas pun. Okay, kita dekat hot spring park. Pedas. Dengan sini kita prefer sini sebab warm. Ni sumber air panas ni. Tadi ni tempat keluar air panas. Budak-budak pun suka sebab tak berapa dalam. Itu Cok Enah boleh berenang selama je. Kat sini pun tak ramai orang. Kak, adik. Daddy. Atas.